Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada Plan 7 akan menerangkan tentang alat ini. Okey, awak boleh semua nampak alat ini. Alat ini ialah nama dia Tacra X. Alat ini dia lebih kurang macam jam lah, untuk detect kita punya tekanan darah, kita punya tahap intensity semasa game. So, kalau kita nampak macam jam kan, selalu dalam game tak dibenarkan untuk memakai jam di tangan semasa ni untuk mendapatkan kita punya nada kita ketika game lah. So sekarang ni saya telah kami sekumpulan telah menciptakan Tacra X ni, di mana alat ni dia akan diletakkan di kaki atlet tersebut. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput atlet takraw kita pada hari ini, iaitu Muhammad Imran, untuk tunjukkan macam mana cara nak pakai alatan ini. Okey. So Imran, sila datang ke sini. Alat ni cara nak pakai dia kan, kalau tak selalu tengok jam, dia akan pakai kat sini. Selalu kalau macam sukan bola, dia akan pakai dekat dada, macam dekat chest ni, untuk detect dia punya nadi dan sebagainya lah ketika dalam game. Sekarang ni saya akan tunjukkan dekat atlet takraw pula. Jadi kat atlet takraw ni, dia selalu fokus pada kaki lah untuk dalam permainan. So sekarang ni saya akan tunjukkan kepada Muhammad Imran macam mana nak pakai. Ke bawah sikit Okey. Okey. Selalunya kita akan pakaikan alat ni dekat dalam bahagian kaki atlet. Tetapi hari ni kita akan pakai kedua atlet bagi untuk menunjukkan kepada anda semua cara-cara penggunaannya. Okey? Okey, sekarang ni awak datang dekat sikit. Okey. First kali kita akan connectkan alat ini dengan phone kita supaya senang kita nak monitor apa-apa selepas ni. So, kat sini kita nampak ada QR kan. Kita akan scan QR ni. Lepas tu kita akan terus boleh dapat tengok kita punya apa yang kita ada dalam jam ni lah. Dia bukan jam, dia macam satu alat untuk detect kita punya kadar nadi, kadar darah, tahap intensity kita dalam game. Okey. Bila dah scan, okey, awak dapat tengok. Okey, kat sini awak nampak ada gambar kan kat sini. So kita boleh custom mouse semua kat sini lah. Okey, nampak? Okey, kita tunjuk nampak kita punya tahap excellent kita, training status, training kita boleh tengok status HRV status kita, macam-macam boleh tengok. Music pun ada kat sini. So jadi untuk yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan fungsi-fungsi jam ini. Okey, jom. Okay, so antara masalah pemain yang mereka hadapi adalah, salah satunya adalah kecederaan, di mana player takraw ni banyak mengalami kecederaan buku lali ataupun lutut akibat gerakan ataupun lompatan dan tendangan yang tinggi. Yang kedua, Tacra X ni dia boleh dapat menganalisis data dengan tepat. So dia juga akan membantu jika ingin dapat tahu risiko kecederaan atlet itu. So Tacra X ni sangatlah membantu untuk para atlet supaya kita dapat tahu macam mana intensity ataupun macam mana tubuh badan kita semasa bersukan. So dengan produk ini dia akan dapat membantu meningkatkan prestasi atlet. Okey, sekarang saya akan memberitahu kepada kamu semua tentang fungsi dan kebolehan alat ini. Okey, mari kita lihat ke atlet ini. Okey, kita boleh nampak atlet ini sedang melakukan aktiviti iaitu regangan seperti posisi tekong dalam sukan sepak takraw. Okey, alat Tacra X ni bukan sahaja boleh membaca kelajuan kaki dan juga kelajuan bola. Ia juga dapat membantu meringankan muscle-muscle pada otot pemain. Dan alat ini juga bukan sahaja ketika bermain, tapi ketika training, atlet ini boleh mendengar lagu dengan menggunakan Bluetooth. Okey, seperti ini Okey, mari kita ke atlet tersebut. Okey, Imran, awak boleh pakai benda ini. Okey, sekarang dia akan pakai earphone ini dan saya akan bukakan Bluetooth pada dia. Okey, Imran, awak boleh dengar lagu? Boleh. So, alat ini sangat berfungsi dengan baik dan sangat banyak
kebolehannya. Selain daripada mendengar lagu, alat ini juga, Takra X ini boleh mengeluarkan lampu LED dan boleh melihatkan kita supaya menampak data-data. Seperti tengok saya tekan. Okey, sekarang dah keluar di tepi ni, awak boleh nampak nama sekalian-sekalian Imran, posisi Tekong dan juga berapa kali beliau melakukan servis. Mungkin sekarang awak tak nampak kerana di situasi yang cerah seperti ini. Sepatutnya benda ini berlaku di dalam bilik, seperti dalam gelap. Okay, kita boleh baca data-data ni. Okay. Selain daripada itu juga, Takra X ini boleh mengeluarkan vibrate seperti mengurut di bahagian paha atlet. Seperti contohnya, saya memilih. Okay, ini vibrate. Kita boleh nampak kaki atlet ini bergerak kerana vibrate itu berfungsi dengan baik. Ia juga membantu untuk meriliskan masa-masa yang tegang apabila atlet melakukan training yang sangat cepat dan pantas. Okay? Jadi kita boleh lihat alat ini adalah alat pertama yang dikeluarkan khas untuk sukan sepak takraw. Alat ini juga dibina dan direka oleh seorang profesor daripada Universiti Putra Malaysia, iaitu Profesor Sazwan. Okay, jadi kita akan terus ke next presenter. Terima kasih. Okay, sekarang kita akan lihat bagaimana Takra X ini berfungsi pada lihatan yang sebenar. Okay, so yang pertama, atlet akan membuat tendangan ataupun lompatan. Sensor ini dia dapat mengukur kelajuan tendangan, ketinggian lompatan dan impak pada buku lali. So semua data ni dia akan terus masuk ke aplikasi melalui Bluetooth. So data tu bukan sahaja kita boleh lihat pada alat tersebut, tetapi juga kita boleh lihat pada apps yang berada dalam handphone ataupun iPad. Okey, jadi apakah kelebihan membeli barangan produk daripada kami? Okey, yang pertama ialah kamu akan mendapat waranti selama 1 tahun. Sekiranya kerosakan itu berlaku daripada kami, contohnya anda dah pakai seminggu, tiba-tiba jadi rosak, kan, tak dapat hidup. Okey, anda boleh pulang semula kepada kami akan berikan anda produk yang baru. Okey, yang kedua pula ialah kamu akan mendapat free gift. Okey, iaitu dengan berbentuk seutas keychain yang berbentuk bola takraw dan juga earpod, iaitu Baseus B21 Lite yang berharga RM125 dengan percuma. Okey, jadi itu saja produk yang kami akan promote lah untuk anda. So itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.